Dia bermula ni, sejarahnya 17 September. Hari terakhir kami bercuti di Melaka lah. Dah puas berjalan berapa hari kan. Destinasi terakhir lah Aeon. Lepas tu nak balik. Anak saya nak main dekat playground tu. Tapi saya kata tunggulah, kaki dah krem ni. Saya duduk dekat kawasan situ kan, ada guard perempuan masa tu. Dia kata, kenapa ni puan? Kata kaki saya sakit, nak krem. Memang nak gerak tak boleh. Saya kata habis lah, memang lah. Lepas ni crane lah angkat aku sebab badan berat kan. Lepas tu tak apa, puan cuba. Ni suami yang penyayang ni kata tu ada mesin urut, pergi je. Saya ni lah mati kan, makin teruk kaki aku. Tak apalah, awak pergilah layan anak kan. Okey, saya seret kaki datang kat sini. Masa tu cikgu Ain ada. Okey, cikgu Ain jemput masuk semua tu, baring apa semua, berdebar-debar ni, tak pernah ni kan. Jadi bila pertama guna tu, bila sampai roller tu dekat pinggang, matilah aku, putus dua lah badan ni. Saya, cikgu, orang semua senyap. Tiba-tiba yang kat ujung tu boleh menjerit. Kenapa? Ni nak putus belakang ni. Dia turunkan ni level 1 pun rasa macam separuh nyawa. Sakit sangat, memang sakit. Saya terpaksa angkat badan. Saya ada anxiety. Bila orang ada anxiety, dia overthinking. Dia akan rasa berpeluh-peluh, dah fikir macam-macam. Dia dah macam dah nafas pun dah susah semua kan. Tapi cuba buat relax tak boleh, sebab dia lalu kat belakang memang sangat mengganggu kan. Hujung minggu tu saya datang lagi, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ada yang Sabtu, Ahad. Selepas 2 minggu saya up sikit, 3. Start daripada 2 minggu lepas saya terus tukar 6. Alhamdulillah. Begitu bukan? Tapi ibu, sebelum ibu kenal Serajam kan, ibu pernah ada pengalaman tak gunakan produk yang berupa urutan macam mesin urut ke? Saya sebenarnya tak percaya dengan produk. Sebab tu saya maintain badan macam ni. Orang betul, kalau siapa-siapa dia nak perkenalkan produk, saya cakap tak apa, jangan, nanti dia menyesal. Pada saya, ya ke? Betul ke? Kan orang yang kenalkan dekat ibu guard kan. Masa dia cakap tu, kenapa ibu tergerak hati, ibu rasa ibu nak try? Sebab dah sakit sangat ke apa? Sebab dia ada cerita lah, sebab dia sendiri pun cuba, dia sakit belakang kan. Dia kata bukan kerusi urut, dia macam katil. Jadi saya pun cubalah. Kalau kerusi urut biasa tak nak, takut lagi sakit. Memang hari pertama ibu baring buat rawatan, ibu rasa pinggang macam nak putus dua dah. Betul. Waktu tu ibu rasa tak macam aku tak nak dah guna lagi dah? Ada rasa tak macam tu masa lepas buat rawatan hari pertama tu? Tak ada. Tak, sebab tak putus. Lepas ibu buat rawatan tu, ibu rasa apa sebenarnya? Belum sampai rumah lagi, dah rasa lega. Balik cerita dengan ayah. Lepas tu ayah pun rasa berminat. Bila kata berminat, saya terus buka TikTok, cari serba putih. Ibu memang ada masalah sakit kaki sahaja ke, ataupun ada masalah yang lain? Memang sakit belakang, sakit kaki, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, package. Lepas minggu ketiga, bukan minggu ketiga full 21 hari tau. Minggu ketiga tu hanya weekend sahaja. Hari keempat. Saya cakap dengan ayah, saya bangun kencing sekali je. Baru perasan. Sekarang pun 1 atau 2 kali je. Kalau sebelum ni berapa kali ibu? 4-5 kali. Bila ibu guna Serajam, ibu bagi tahu dekat ayah, ajak ayah sekali. Cerita ayah sikit. Ayah dia CKD, maksudnya sakit buah pinggang tahap 4. Masa tu dia memang minat nak cuba. Produk kami tak berani cuba. Suplemen orang cerita pun sebab dia akan efek buah pinggang kan.